Selamat datang ke Stadium Majlis Perbandaran Selayar untuk menyaksikan hari perlawanan yang ke-17 bagi saingan Liga Super Malaysia. Pertemuan di antara PDRM berdepan Kuala Lumpur City. Victor Ruiz melihat larian yang dilakukan oleh Safawi Rashid, tetapi sudah pun dapat dihidu oleh Amir Saiful. Sherman lepas, peluang untuk kepas Sherman, mencuba. Walaupun ada dua pilihan di situ, antaranya Paulo Josue, Nur Hakim Hamidun sudah pun bersiap sedia di pintu gol. Kamal diberikan ruang untuk melakukan overlapping. Safawi kehilangan bola kepada Pang Teso. Alisha sudah pun menetapkan dirinya pada kedudukan yang terbaik, dan Alisha Kasim akhirnya berjaya untuk mendapatkan jaringan yang pertama. Segalanya bermula apabila Pak Tesu berjaya untuk mencuri bola di kaki Safawi Rashid. Dan perhatikan kepada isyarat yang diberikan oleh Pak Tesu untuk dia menghantar bola itu yang dapat dikesan oleh Alisha. Dan tidak menunggu lama untuk melakukan satu ledakan menewaskan Quincy Kamrat bagi meletakkan PDRM di depan. Effendi perlu berhati-hati, dia kehilangan bola kepada Zafri Yahya, kepada Sherman, mencari ruang untuk Sherman. Antara dari Sherman baik, dan Paulo Josue gagal untuk merendahkan bola tersebut menerusi tandukan yang dilakukannya. Ya pun tidak ada tekanan diberikan kepada Paulo Josue. Victor Ruiz, Paulo Josue dengan rempatan yang diselamatkan oleh Nur Hakim. Selepas ruang diberikan kepada Paulo Josue untuk meledakkan batan dari luar kawasan penalti. Ruiz, Safawi, kali ini Zafri Yahya pula mencuba. Hakim berada pada kedudukan yang tepat. Pengadir meminta Pak Teso untuk bangun semula. Victor Ruiz, masa lagi Victor Ruiz. Oh, satu idea yang bijak yang melakukan pressing. Ada biasan. Declan diserahkan kepada Paulo Josue. Zafri Yahya, peluang untuk Zafri, dinafikan oleh Nur Hakim Hamidun. Sebelum itu dia dinafikan oleh Nur Hakim Hamidun yang terus cemerlang di pintu gol. Dia kini lebih banyak menumpukan untuk berada di bahagian pertahanan bersama dengan Badrul serta Safi. Dan kali ini bocor juga untuk PDRM. Declan Lambert yang menggunakan kesempatan tersebut. Usaha berterusan pemain-pemain KL City membuahkan hasil. Giancarlo Gallifugo melihat kepada larian yang dilakukan oleh Declan Lambert, dan ianya gagal dikesan oleh Fakrullah Yusof. Untuk Declan melepaskan sepakan, melepasi jangkauan. Victor Ruiz, kali ini Cardoso. Hampir-hampir untuk mendapatkan gol yang kedua buat KL City. Pilihan yang ada untuk bola ini dihantar oleh Paulo Josue. Safawi terkena palang.
Cemas pintu gol PDRM. Akan dilakukan oleh Safi Ahmad. Tumpuan terarah kepada Zamzadi Katimen ketika Kuala Lumpur City mencuba untuk mendapatkan gol yang kedua. Namun itu adalah waktu yang tinggal, waktu yang ada. Dan penting buat PDRM untuk menamatkan rentetan 12 kekalahan berturut-turut untuk mengikat Kuala Lumpur City, menghalang hasrat KL City untuk naik ke tangga yang kedua. Dan perpaduan keputusan tamat di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. PDRM 1, Kuala Lumpur City 1.